Assalamualaikum. So welcome back to FF Family Channel. Okay, untuk hari ni kita nak main game. Tapi sebelum kita main game, kita apa? Intro. Okay, macam apa yang korang baca dalam tajuk kita hari ni, kita akan main game Try to Not Laugh Challenge ataupun cuba jangan ketawa. Okay, so cara game dia, salah seorang kena buat kelakar. So, kita tak boleh ketawa. Kalau kita ketawa, kita dikira kalah. So, kalau kalah, dendanya kita kena makan lemon. Okay, so siapa yang makan lemon ni, dia tahulah macam mana masam dia tu. Okay, so kita boleh mula game ni. Okay, tapi bukan setakat tak boleh ketawa. Dia tak boleh senyum, tak boleh tutup mata sebab tak nak ketawa. Tu semua kalau dapat tangkap, kita ada pemerhati pemerhati yang akan dapat tangkap benda ni. Okay, so semua tak boleh mengelak. Siapa ditangkap, automatik akan kena makan lemon ni. Okay, faham semua? Faham. Okay, jom kita mulakan game ni. Okay, so kita mulakan dengan yang paling kanan dulu, Kak Long. So, Kak Long dia kena buat kita tiga orang ni ketawa lah. So, kalau Kak Long berjaya buat kita orang ketawa, kita orang akan makan. So, kalau Kak Long tak dapat, dia akan pindah ke next orang lah. Next orang pula kena buat challenge ni. So, kita akan buat benda ni sebanyak mungkin 2 atau 3 round. Tengok macam mana lah, sanggup tak sanggup lah nak makan lemon ni macam mana. Okay, so jom kita mula daripada Kak Long. Okay, so semua tengok Kak Long. Kak Long nak buat kita ketawa ni. So jangan ada yang ketawa, jangan ada yang senyum Tahan Kita ada pemerhati. Siapa dapat tangkap, dia kena makan lemon, kira kalah Okay, Kak Long. 1, 2, 3. Siapa mula ketawa dulu? Kak Ngah lah. Kak Ngah, okey. Tapi adik awal-awal muka dah Adik dia dikecualikan lah. Dia memang senyum dah macam mana kan. Okey, Kak Ngah. Okey, ambil satu. Okey, so tengok kamera. Bagi reaction kat kamera. Macam mana? Tak payah pegang mic. Okey. 1, 2, 3. Macam mana? Kak Ngah rasa ni? Masam. Masam. Okey, kita teruskan Mana? untuk orang kedua. Okey, so Kak Long sudah memandangkan Kak Ngah yang kena. So sekarang turn dia lah. Okey, Kak Ngah pula. Okey, semua tengok Kak Ngah. Jangan ketawa semuanya tahan Okey, 1, 2, 3. Kelakar. Okey, Kak Long. Pilih satu. Apa pelik dia ni? Orang baru mula. Okey. Silakan makan. Okey, Kak Ngah dah, Kak Long dah. Sekarang kita buat dengan adik pula. Boleh kecil tengok dia boleh tak buat orang ketawa. Okey Ready Ready Okey. Jom, 1, 2, 3. Kak Long, Kak Ngah. Dah, dua-dua makan sekali. Mudah nak terhibur. Pelik tu. Tak, dia adik muka tu peluk dia, muka dia tu. Muka dia apa? Muka dia macam ni. Tak apa. Ambil salah satu. Makan Pilih. Alamak. Masam.
kecil. Cepat. Pilih satu. Okey. Sekejap. Okey, tengok kamera. Dua-dua tengok kamera. Okey. 1, 2, 3. Buat. Dia dah okey. Dia dah boleh tahan dah masa lemon ni. Oh, dahsyat eh. Okey, sekarang turn Genji pula. Genji pula buat diorang ketawa. So, tengok siapa yang kena makan lemon paling. Okay, ready Okay. 1, 2, 3. Adik. Yeay, adik, pilih satu. Okay, so adik dah ketawa. So, adik kena pilih lah lemon dia untuk dia makan. Pilih satu. Okay, sekejap Okay. 1. Tengok kamera. 1, 2, 3. Macam. Tengok kamera, makan lagi. Macam. Okay, so tiga-tiga dah makan. So maknanya kat sini Genji lah yang menang. Tapi okey lah, Genji bagi last challenge lah. Diorang tiga-tiga kena buat Genji ketawa. Diorang gabung ni, tiga-tiga ni diorang buat Genji ketawa. Kalau Genji ketawa, diorang berjaya buat Genji ketawa, jadi Genji akan makan dah juga lemon ni. So macam tak fair lah kan, Genji tak makan kan. At least, tapi kalau diorang berjaya lah buat Genji ketawa kan. So nak tengok diorang berjaya ke tak? Jom kita tengok. Okay, dalam kiraan 3, the sisters 3 orang ni pula kena buat Genji ketawa. Okay, so semua ready? Ready. Okay, 1, 2, 3. Dia senyum. Dia senyum. Senyum sikit je. Itu terkejut. Okey lah. So kira Genji kena makan lah jugalah sebab sebab orang buat Genji ketawa. Macam try hard lah buat ketawa. Ambilkan sikit. Makan. Okay. Hati-hati. Wah, yang ini bersungguh betul hati-hati. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Buang Daddy. Sila cakap dah sebelah. Makan lagi. Makan lagi. Okay lah guys. Nampaknya konten kita sampai sini je lah Memang masam tu lah. Tak boleh lah. Pada semua, terima kasih sebab sudi support video kita. Kalau korang suka dengan apa yang kita buat, dengan gelak tawa kita, jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Apa korang nak kita buat lepas ni? Challenge apa kita nak buat lepas ni? InsyaAllah Genji akan buat. So, hingga kita jumpa ke next episode. Cakap pun dah tersusah-susah lah. Masam punya masalah ni. Okay, kita jumpa ke next video. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Bye-bye.